Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Muhammad Akin Fabian Faiz daripada pelajar Politeknik Port Dickson. Okey, cara saya atasi masalah kumpulan ni, dia secara dasarnya kita awal-awal baru kenal, jumpa-jumpa, semua-semua malu-malu lah, semua takut nak bertegur apa. Tapi bila kami adakan game yang menggunakan kerjasama kumpulan yang banyak, contohnya yang sering kami buat adalah water rafting dengan water confident lah. Itu kami kena guna communication. Kami kena saling percayai dan if kita miscommunication kat situ, bukan kita saja yang akan problem. Satu group kita, satu pelajar kita, semua orang akan ada masalah kat situ. Jadi communication tu adalah perkara yang sangat penting lah. Okay, bagi saya perkara ni manusia kan. Manusia ni lumrah dia kita akan sentiasa belajar dan kita sentiasa akan develop. So nak cakap peluang ni adalah peluang yang sangat terbaik lah. Macam contoh lah kalau ayah saya kan, mak saya kan, dia sampai boleh cerita kat anak cucu dia buat apa kat kampung apa semua. Kalau kita nak cakap apa, main Mobile Legends, main PUBG semua, tu nak sampai ke apa, tak ada. So appreciate semua peluang yang tersedia, kita gunakan sebaik mungkin sebab mendekatkan pada alam sekitar ciptaan Tuhan ni bukan satu benda yang memudaratkan langsung. Jadi hargailah segala tawaran yang diberikan oleh pihak-pihak atas kami lah.